kerajaan hari ini mengumumkan pembayaran pengecualian pembayaran levy selama setahun bagi semua institusi pendidikan mulai 1 Januari 2026. Ini untuk membolehkan mereka beri tumpuan meningkatkan mutu. Dan saya minta kedua-duanya KSU Usman, KSU Pendidikan dan Sumber Manusia tumpu dan pantau supaya institusi latihan ini berikan yang sebaik. Dan pantau juga supaya syarikat swasta yang mencatat keuntungan yang tinggi beri ulangan sedikit kepada pekerja. Ini yang saya bisa masa hari pekerja. Saya ucap terima kasih kerana ada syarikat yang sambut. Syarikat-syarikat kerajaan, LIX, telah naikkan kadar upah lebih tinggi, tapi syarikat-syarikat swasta harus begitu kerana kemahiran dan kecekapan mereka itu jauh lebih tinggi. Dan mudah-mudahan negara kita mencatat kejayaan yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Berhormat Perdana Menteri.